Okey, untuk hari ni kita akan bercakap pasal uncountable nouns yang nampak macam countable nouns. Kita semua tahulah apa maksud uncountable nouns. Uncountable noun tu maksudnya benda yang susah atau mustahil untuk dikira. Contohnya macam blood, macam mana kita nak kira blood, 1 blood, 2 blood, 3 blood, mana boleh kan. Jadi dengan menggunakan logik yang sama, duit pun kiranya countable noun kan? Tak sebenarnya. Money ialah uncountable noun. Duit sebenarnya tak boleh dikira. Mata wang yang boleh dikira. Kita cakap 1 ringgit, $2, kita tak pernah cakap 1 money, 2 money, 3 money. Kita tak pernah cakap macam tu. Lagi satu, korang pernah dengar ke perkataan monies? Tak pernah ada orang cakap monies, betul tak? Sebab uncountable noun tak boleh ada S. Jadi kalau korang tak pasti perkataan tu countable atau uncountable, cuba letak S dekat belakang. Kalau bunyi macam tak biasa dengar, maksudnya itu uncountable lah. Contohnya macam cakes. Kita semua pernah dengar perkataan cakes. Memang biasa nampak S dekat hujung perkataan tu kan. Tapi kalau breads, kita selalu ke cakap breads. Selalu ke nampak perkataan bread yang ada S dekat belakang? Breads. Tak, sebab bread ialah uncountable noun. Mungkin ada yang tanya, kenapa pula cake boleh kira? Kenapa pula roti tak boleh kira? Bukan itu makanan yang hampir sama ke? Dua-dua kita bake, betul tak? Jawapannya sebab English ni gila. Ini contoh perkataan lain, contoh noun yang lain, nampak macam countable tapi sebenarnya uncountable. Korang boleh baca sendiri, ambil screenshot ke apa sebab saya malas nak baca semua. Lepas tu saya nak terangkan sikit tentang peraturan untuk uncountable noun. Okay, pertama sekali, uncountable noun kita kena anggap dia seperti singular noun. Contohnya kita tak boleh cakap time are money, kita kena cakap time is money. Kita boleh cakap coffee are needed by them, kita kena cakap coffee is needed by them. Kopi tak kisahlah berapa banyak sekalipun, kopi sebanyak 7 lautan sekalipun, kita anggap dia sebagai singular noun. Perasan tak saya cakap anggap macam singular noun? Jangan betul-betul jadikan dia singular noun. Okay, dia bukannya singular noun. Kita cuma anggap je macam singular noun. Contohnya, kita tak boleh cakap I need an advice. Advice ialah uncountable noun. Jadi jangan cakap an, mungkin kita boleh gantikan dengan some. I need some advice. Tapi kalau nak kira juga uncountable noun, mungkin awak boleh cakap he gave me 2 pieces of advice. Advice uncountable noun, tak boleh dikira. Tapi piece boleh dikira. Sama jugalah macam give me 2 glasses of water. Water memang tak boleh dikira lah, uncountable noun. Tapi gelas tu boleh dikira. Yang ni macam saya dah cakap tadi, uncountable noun kita jangan letak S. Contohnya ayat macam help me move the equipments and the furnitures. Yes, equipment dengan furniture, peralatan dengan perabot nampak macam boleh kira kan, tapi sebenarnya tak boleh dikira sebab English ni gila. Jadi jangan letak S lah dekat hujung tu. Jangan sesekali letak S dekat hujung equipment dengan furniture.